Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia daripada TV PSS Pesat. Hari ini kita bersama Emas Cakra, ya? Okey, boleh perkenalkan diri? Boleh panggil saya Mabel. Saya dari sekolah TIJS. Acara saya Cakra kategori perempuan 14. Okey, apa perasaan awak bila dapat tahu awak dapat emas? Saya rasa bangga dan terkejut lah boleh dapat emas. Awak ada apa-apa strategi tak? Boleh dapat doa tahun depan boleh dapat lagi Johan untuk acara Cakra lagi lah. Okey. Awak ada apa-apa motivasi? Training hard lah untuk dapatkan menang. Okey, apa kata-kata yang awak boleh bagi untuk orang yang cuba untuk jadi macam awak? Do your best to get do your best lah. Yeah, that's all. That's all. Okey, tahniah. Okey, Terima itu kasih. sahaja daripada kami TV PSS Pesat.